Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sembang santai jam 3 setiap Selasa jam 3 petang bersama saya Coach Cik Mat dan Saya Dr. K akan bersama anda untuk sesi ini, insyaAllah. okey. Jadi kita sama-sama akan meneroka 30 minit harapan untuk meneliti dan menelusuri tentang apa yang akan kita kongsikan pada petang ini. Alhamdulillah anda usahawan yang luar biasa di luar sana. Hari ini adalah 31 Disember. Bermaksud tinggal lagi lebih kurang pukul 3, lebih kurang dalam 9 jam lagi. Kita akan beralih kepada tahun baru 2025. Jadi inilah kalau boleh apa yang berlaku pada 2025 adalah satu pembaharuan yang mungkin boleh kita lakukan. Ya, bukan macam kebiasaan kita hanya menyambut tahun baru dengan hanya perkara-perkara yang biasa, tetapi untuk kali ini kami berdua akan cuba untuk memberi sedikit panduan, memberi sedikit perkongsian bagaimana untuk kita menjejaki 2025. Okey Dok K ya. Jadi Ya. untuk hari ini kita akan berkongsi dengan 3R, bukan 3R yang diwar-warkan ini, tapi 3R untuk usahawan, khas untuk usahawan. Iaitu mungkin saya minta Dok K untuk terangkan apa 3R yang akan kita sentuhkan. Okey, kita akan cuba melihat ataupun cuba memahamkan perkara-perkara yang kita namakan 3R itu refleksi, reset dan recharge. Diri sebenarnya ialah persediaan mindset dan persediaan kepimpinan kita untuk melangkah ke tahun hadapan. Jadi kalau kita perhatikan pada siri-siri kita yang lepas, kita dah bercakap tentang roadmap, penyediaan roadmap. Dan sebelum kalau kita boleh faham, penyediaan roadmap itu tanpa adanya penilaian terhadap prestasi semasa, sebenarnya kita agak sukar untuk melakukan roadmap itu. Jadi penyediaan roadmap itu secara tak langsung sebenarnya ialah refleksi yang kita lakukan kepada kepimpinan bisnes kita. Jadi mudah kita cerita tentang kenapa perlu kita mengadakan refleksi ini. Tujuannya ialah untuk melihat pencapaian, kelemahan ataupun mungkin sebagai pembelajaran kita agar setiap keputusan yang pernah kita lakukan yang mungkin tidak begitu efektif kepada bisnes kita, kita tak akan lakukan lagi pada tahun akan datang. Dan analisa-analisa yang kita buat pada roadmap itu, analisa kajian pasaran, SWOT, itu sebahagian daripada tools yang boleh kita gunakan untuk refleksi kepimpinan perniagaan ataupun keusahawanan kita. Caranya ialah dengan menyedari dan mengakui apa yang telah kita lakukan. Bererti kita bertanggungjawab terhadap apa yang telah kita lakukan dan kita terima dengan keputusan-keputusan yang ada. Jangan sekali-kali lebih orang kata coach, apabila kita buat refleksi ini, yang kita tuding jari, yang kita salahkan semua barang-barang ataupun perkara-perkara ataupun apa saja yang di luar kawalan kita. Harusnya refleksi ini ialah apa yang kita boleh kawal. Itu je refleksi untuk mungkin kita boleh faham. Coach, kalau coach lihatlah 2000 ini saya nak tanyalah. Okey. So 2024 apa pencapaian, mungkin dua pencapaian yang coach rasa wah, ini yang luar biasa. Oh, tanya saya apa pencapaian dia?
So, pencapaian yang pertama yang saya memang yang betul-betul memberi satu rancangan kepada saya apabila saya dapat membuat AI dengan saya belajar sendiri, saya boleh membuat video dan menggunakan audio yang natural. Itu pencapaian bagi saya. Yang kedua adalah apabila saya mampu untuk membuat program Sembang Santai bersama dengan Dok K. So itu adalah harapan saya sebelum ni, 2 tahun sebelum tu. Masa kita terlibat dengan SDI saya terus terfikir. Tetapi Alhamdulillah. So dua inilah yang betul-betul yang saya rasa begitu mengujakan saya, begitu wow pada saya, Dok K. Itulah refleksi sebenarnya. So kita melihat balik apa yang kita dah rancang dan kita mampu buat. So dalam refleksi kita menerima keadaan seadanya dan jangan kita membataskan keupayaan kita dengan tidak mengambil tindakan. Sebab dalam konteks dan kepimpinan keusahawanan kita tahu bahawa tindakan itu sangat-sangat penting kerana hasilnya bukan kawalan kita. Kita kena faham. Jadi apabila kita faham bahawa setiap tindakan yang kita buat hasilnya tidak semestinya menjadi seperti mana kita rancangkan. Tetapi kita boleh buat refleksi untuk mengubahkan strategi, mengubahkan taktikal. Sebab itulah dari awal siri yang Coach Cik Mat ajak kita untuk berbincang, terutama di akhir tahun ini, kita kata penting sangat roadmap. Roadmap yang kita sedia ni tak tahu lagi perjalanan, Coach. Tetapi kerana kita dah ada refleksi, apa yang kita dah capai, apa yang kita tak capai, kita sediakan plan. Dan InsyaAllah lusa kita akan mula masuk perjalanan tu. Dan pastinya ada dalam proses perjalanan tu akan ada hambatan dan sebagainya lah. Dan itulah yang kita sering kali bangunkan diri kita, upaya kita untuk mewujudkan tabi'i ataupun budaya untuk refleksi. Mungkin istilah refleksi itu dari segi konten pengembangan diri, yes sesuai. Mungkin dari sudut bisnes, mungkin kita kata buat penilaian semula dan itu je Coach, saya rasa. Okey, Alhamdulillah. So kita dah dapat refleksi. Maksudnya seharusnya refleksi ini kita buat sebelum kita buat business roadmap. Walau bagaimanapun di dalam kita membuat penyediaan roadmap, dan dalam belum akan untuk kita laksana, so kita boleh tengok balik di mana mungkin ada sedikit kekurangan atau kita terfikir untuk kita tambah baik. Okey, so Sembang Santai jam 3 setiap Selasa jam 3